Unimap bersama-sama dengan M2 lain, kita kena melahirkan lebih kurang 150,000 graduan TVET menjelang daripada 2025. So, sebenarnya kalau kita tengok dasar TVET, kalau kita tengok dasar TVET semaju yang dibangunkan oleh M2 lah basically. M2 ni kalau kita nama yang biasa digunakan, tapi sebenarnya mewakili Universiti Malaysia Perlis, UTM, UMPSA dan UTHM. Basically empat universiti teknikal yang basically under definasi bawah KPT ni adalah universiti TVET lah, teknikal. So basically kalau ikut daripada kita punya misi ni adalah untuk menjadi universiti teknikal yang kompetitif lah dalam melahirkan bakat secara dalam negara ataupun luar negara. So kalau ikut daripada kita punya kita punya hala tuju TVET M2 termaju 2030, Unimap bersama-sama dengan M2 lain, kita kena melahirkan lebih kurang 150,000 graduan TVET menjelang daripada 2025 sampai ke sekarang lah, serang sampai 2030. So masing-masing ada dia punya orang sort of KPI ataupun tindakan masing-masing lah M2, tapi hasilnya basically 2030 kita kena ada hasilkan 150,000 graduan TVET.